Assalamualaikum, apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam Jumaat tuan-tuan semua. Sekarang 4.30 minit petang ya tuan-tuan. Sekejap lagi kita akan masuk asar. Tetapi sebelum itu izinkan saya untuk berkongsi sedikit ilmu dengan anda, okey? Jadi hari ini kita ada soalan daripada sahabat kita yang bertanyakan tentang wave 4, okey, dan saya akan jawab soalan tersebut dalam masa yang sama juga. Lepas kita jawab soalan tu, kita akan masuk kepada sedikit analisis untuk sahabat-sahabat semua, analisis untuk besi kuning. Boleh tuan-tuan? Okey. Jadi kita tak nak buang masa, kita akan teruskan kepada soalan kita. Alright, okey. Jadi ada sahabat kita ni, dia bertanyakan kalau wave 4 soalan dia memang okey. Saya suka soalan macam ni. Ingat saya suka soalan macam ni. Sebab apa? Sebab dia buat minda kita lebih terbuka untuk faham. Itu yang kita nak. Alright? Selain daripada soalan mapping ke, itu agak biasa sedikit lah. Tapi tak salah pun. Kalau nak tanya pasal mapping pun tak jadi masalah. Cuma mapping adalah untuk kepuasan sendiri. Tapi soalan yang berkaitan macam kenapa 4, macam mana 4. Jadi at least benda itu lebih kepada pemahaman dan boleh diaplikasikan kepada semua orang. Jadi faham tuan-tuan? Alright? Okay. Jadi sekarang ni soalan dia, lalu cikgu kata untuk monitor 50 dan 1 kalau dia reject DBD RBR di zone tersebut. Okay. Kalau zone tu dari H1 H4 kita monitor salah bukan soalan ni. soalan salah, itu soalan yang kedua. Tak apa. Tak maaf. Okey, ni soalan dia. Mana soalan dia tadi? Okey, kalau kata nak wave 4 Fibonacci 0236 dan 0386 382, okey, berada di kawasan wave 4, karakter macam bukan wave 4 tajam. Kalau macam ni kita nak buat macam mana? Okey, apa yang saya faham soalan dia ni, soalan dia ni patut dia tukar balik soalan dia. Senang macam ni, Fibo masih dalam zone wave 4 tapi boleh ke wave 4 tajam? Okey, sebab apa? Sebab saya ada kongsi sedikit sedikit analisis dengan sahabat-sahabat semua yang ni. Jadi kalau tuan-tuan lihat dekat after tu, okey, dekat situ ada zone 0.382, 0.236, betul tak? Okey. Jadi dan pergerakan dia tu agak tajam. Nampak tu? Dia agak membuat junaman yang kuat. Jadi soalan sahabat kita ini, beliau bertanyakan, boleh ke wave 4 tajam macam tu? Ataupun adakah dia nak membentuk struktur baru? Jadi soalan macam ni dia bagus. Sebab apa? Boleh buat kita berfikir, boleh ke tidak ni? Jadi faham tuan-tuan? Okey, jadi sekarang kita akan pergi balik dekat chat kita. Alright, jadi sekarang kita akan lukis dahulu supaya tuan-tuan semua faham apakah yang dimasukkan dengan soalan sahabat kita. Okey. Jadi sebelum ini saya ada bercerita tentang karakter wave 2, karakter wave 4, 2 dengan 4. Dia boleh jadi tajam, wave 2 dia tajam. Dengan 4 pun boleh jadi tajam, okey. Dan wave 2 dia boleh jadi kompleks, wave 4 pun boleh jadi kompleks. Jadi mungkin sahabat kita ni dia confuse sedikit dekat situ, okey, sebab kita bercerita tentang tajam. Okey. Jadi sekarang saya nak buat sedikit lukisan untuk tuan-tuan semua faham. Kejap lagi kita akan pergi kepada live chat, okey. Untuk pengetahuan sahabat semua, karakter setiap pergerakan, setiap wave ini berbeza. Okey, dia berbeza. Tak ada satu pun yang sama. Tak ada satu yang sama tau maksudnya. Alright. Tapi bila kita bercerita tentang wave 2 dan wave 4, kebiasaannya wave 4 ini bergerak dalam pergerakan wave 2 ini bergerak dalam pergerakan tajam. Okey. Tajam ini bermaksud dia bergerak dalam. Kalau terjadi satu kenaikan, dia akan balas. Ini kita panggil tajam. Okey, dalam istilah yang paling mudah, kalau dia bergerak dalam wave, contoh 1, 2, 3, 4 dan 5, bila dia bergerak tajam tu, dia akan bergerak begini je, A, B dan C. Dia macam ni. Jadi tajam ini kita boleh klasifikasikan sebagai zigzag, supaya tuan-tuan semua mudah faham. Sebab zigzag ini dia akan bergerak dalam pergerakan yang kuat. Okey, dan zigzag ini kebiasaannya dia cepat. Dia tak nak buang masa sebab dia ada momentum, dia ada kekuatan dia. Jadi setiap pergerakan ini dia membentuk kepada zigzag, ini pun bentuk kepada zigzag, iaitu sini ada 5, sini pun ada 5. Jadi 5, 3, 5. Jadi faham Alright. Jadi sekarang
bila kita bercerita tentang tajam dekat wave 2, kebiasaannya dia akan bergerak dalam ataupun dia bergerak dalam keadaan zigzag. Ini kita panggil tajam. Okey. Untuk wave keempat dekat sini. Okey. Saya lupa pula tandakan 1, 2, 3, 4, 5. Minta maaf tuan-tuan. Itulah dia. Tengah shock dengan lagu kan. Okey. Jadi ini wave 2 tadi kita dah bercerita dah tentang pergerakan ini. Okey. Jadi dia tajam, dia lebih sinonim dengan zigzag, jadi dia mudah. Kita panggil dia sebagai simple. 4 ini dia pun boleh jadi tajam. Okey, tapi kita kena faham tajam dia macam mana. Sebab tajam ini maksud dia banyak tau. Tajam dia boleh jadi dalam, dia boleh jadi cepat, pergerakan dia cepat, dia tak nak buang masa. Tapi dia bukan zigzag. Kita kena faham yang tu. Pergerakan dia nampak seperti bukan zigzag ni, tapi dia bergerak tajam. Okey. Itu istilah yang pertama tuan-tuan kena faham Okey. Jadi 4 ini dia boleh jadi tajam. Tetapi dia masih bergerak dalam fibo dia. Okey. Jadi katakan wave keempat ini dia bergerak macam ni. Okey, dia naik, lepas tu turun buat wave kedua. Lepas tu dia naik untuk membuat wave ketiga. Okey, yang 4 ni tuan-tuan, walaupun dia tajam, tetapi dia tidak boleh melebihi. Okey, contoh kita tarik fibo macam ni sampai ke sini, dia hanya boleh turun sampai sini. Walaupun dia tajam tuan-tuan, tetapi dia tidak boleh turun sehingga 50% pergerakan wave ketiga. Dia tak boleh, walaupun dia bergerak tajam. Jadi tuan-tuan, katakan dekat dalam ini dia bergerak dalam zigzag. Zigzag dia hanya zigzag pendek. Itu maksudnya. Maksudnya dia buat 5 kat sini tapi kecil-kecil. Naik dan dia buat 5 ini pun kecil-kecil. Jadi dia senang. Dia senang untuk kita faham bahawa walaupun dia bergerak dalam pergerakan tajam, tetapi dia tidak boleh melebihi ataupun sehingga 0.5 ini. Itu maksud dia. Tajam untuk wave 2 dia boleh pergi lebih daripada 0.5, dia boleh lebih 0.618, dia boleh sampai 786 pun. Sebab tu itu wave kedua punya pergerakan. Okey, itu yang kita panggil tajam dan dalam. Tajam bermaksud zigzag. Boleh je kalau dia nak buat, tak jadi masalah. Okey. Jadi untuk pengetahuan sahabat semua, kalau 2 ini dia bergerak sampai ke 786 pun, okey, yang wave kedua ini dia masih tidak mempunyai masalah. Sebab itu dia punya karakter dia. Karakter dia akan berhenti dekat kawasan itu. Okey, ini point dia. Jadi 4 ini walaupun dia bergerak tajam, walaupun dia bergerak dalam, tetapi dia tidak boleh lebih. Jadi kena faham daripada bab yang itu. Sebab apa? Sebab 4 tidak mempunyai daya seller yang kuat. Contoh kenaikan 3 membuat kenaikan. 4 ni dia tak ada daya seller. Seller tak cukup kuat. Tapi ada semangat. Macam tu. Semangat nak buat zigzag tu ada. Tetapi daya tak ada. Daya tak ada. Faham tak? Dia bersemangat ni, aku semangat nak buat zigzag tapi aku tak kuat lah, aku lemah. Contohnya orang umur 60 tahun, 70 tahun bersemangat tinggi tetapi tak ada daya untuk menolak price itu ke bawah. Jadi itu maksud dia. Okay? Jadi nak cakap dia boleh je tuan-tuan, selagi dia tidak melebihi daripada 0.382. Ataupun senang cerita macam ni, dia tak boleh cecah 0.5. Senang cerita. Kalau ada shadow tu, itu something wrong somewhere. Mungkin ada volatility yang tinggi ataupun ada news, itu dibolehkan. Okay? Tetapi kalau dalam keadaan yang normal, tak ada apa-apa, pergerakan dia biasa, dia tak boleh sampai. Jadi kadang-kadang kalau dia sampai tu sebab dia bergerak dalam korektif, jadi kita masih boleh anggap, maksud saya the whole pergerakan ini korektif, jadi dia nak bergerak pecah, lepas tu dia nak sambung naik, tak jadi masalah. Okay? Jadi kita kena faham benda itu. Alright. Jadi sekarang karakter wave keempat ni, dia boleh jadi tajam, dia boleh jadi dalam, tetapi dia masih ada limitation. Dia tak boleh bergerak kuat ke bawah. Jadi kita kena faham. Okay, sekarang saya dah explain tentang karakter 2 dan 4. Sedikit sebanyak, at least saya harap tuan-tuan semua faham, dan sahabat kita yang tanya soalan ni, saya harap dia faham. Okay, sekarang kita akan pergi kepada live chat untuk tuan-tuan semua nampak. Okay,
Okey, jadi sekarang ini soalan beliau adalah bertanyakan tentang ini bergerak tajam. Nampak ni tuan-tuan? Ini bergerak tajam. Tapi bila kita tengok the whole structure, okey, kita tengok the whole structure. Sekarang saya buang semua dulu ini semua sebab kita buat analisis semalam. Kita buat analisis semalam. Kita kata price akan naik sampai BRN 4400 dan turun. Jadi memang dia mengikut kepada pergerakan. Jadi tahniah kepada sahabat yang follow semalam. Saya tahu ada yang hold daripada semalam. 900 pip tuan-tuan. Okey. Jadi sekarang kita akan tengok kepada wave keempat dan berkaitan dengan soalan dia tadi, dan kita akan buang semua lukisan dulu. Okey. Sebelum kita nak kata ini adalah pergerakan yang tajam, kita kena lihat dahulu structure dia. Okey. Kalau nak cerita tajam dia macam ni, senang cerita macam ni. Naik, turun. Ini tajam. Bila dia naik sampai sini, dia main-main sikit. Ini bukan tajam. Ini bukan tajam. Yang ini tajam sebab dia bergerak sekali naik, sekali turun. Jadi dia tajam. Yang ini dia naik, turun. Jadi ini kita tak ambil kira tajam. Ini sebagai contoh saya nak comparekan dengan saya nak tunjukkan supaya anda faham sedikit maksud tajam itu. Okey. Sekarang kita akan lihat dekat pergerakan di sini. Daripada siri kenaikan, tuan-tuan lihat naik. Okey. Contoh naik, turun. Dia naik sini. Nampak ni? Ini bukan tajam. Ini masih bergerak dalam karakter dia. Okey? Sebab apa? Sebab kita boleh kata yang ini membentuk kepada expanding flat. Bila dia membentuk expanding flat, masih bergerak dalam wave keempat. Kalau kita gunakan Fibo extension, tarik daripada bawah ni sampai ke atas ini, dia masih boleh sampai ke 1.18. Tak jadi masalah tuan-tuan, sebab dia membuat satu pergerakan expanding. Jadi andai kata kalau kita nak letakkan wave pertama dekat sini, contoh 2, sini 3, sini 4, bolehlah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ini bukan tajam. Pergerakan structure dia ini structure dia. Jadi kita kena faham, kalau 2 ini dia bergerak macam ni. Dia sekali bergerak, betul tak? Sekali sini naik, turun, dah. Dia tak nak cerita banyak. Dia tak nak buang masa, dia terus bergerak macam tu je. Jadi dia lebih mudah untuk kita lihat kepada pergerakan. Andai kata ini 2 tuan-tuan, jadi maksud saya jangan tuan-tuan pun ambil ini 2, cikgu kata 2. Tidak, saya nak tunjukkan contoh. Sekarang ini penurunan, dia membuat kenaikan dan dia sambung turun balik. Ini bukan tajam. Ini adalah pergerakan ataupun corak yang masih terbentuk untuk wave keempat. Andai kata ini wave keempat, kalau nak kata ini bermulanya trend baru, tak boleh. Sebab trend baru dia kena bergerak terus membuat penurunan. Dia kena tajam terus. Trend baru ini maksud dia terus tajam. Ni trend baru. Okey. Ini tajam. Kalau nak tengok tajam dalam konteks perubahan trend ini, dia terus bagi je. Ada masa dan dia cepat tuan-tuan. Nampak ni? Dia berapa hari je ni? Ni berapa hari? Ni 28 Januari sampai 30 Januari. Sekali jalan saja. 28, 29, 30. Rabu, Khamis, Jumaat. Settle masalah. Betul tak? Jadi dia punya masalah selesai. Dia tak ada buang masa dekat situ. Kalau kita nak kata yang ini, okey. Ini daripada 10 Ogos, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis sampai hari ni Jumaat. Jadi dia ambil masa at least dalam 5 hari. Ini bukan tajam. Ini bukan perubahan trend. Tak boleh lagi. Sebab dia tak ada karakter dia. Perubahan trend pun ada karakter tau tuan-tuan. Dia tak boleh simply je kita sebut, okey, kali ni perubahan trend. Tidak, dia ada karakter dia. Sebab tu dalam pembelajaran L-Wave, semua benda berkisar dengan karakter. Bukan nombor dan abjad saja. Nombor itu sendiri pun ada karakter. Abjad itu sendiri pun ada karakter. Kita saja yang tak faham dia. Nampak tak? Okey. Sekarang, wave keempat, ini bukan tajam sebab dia masih bergerak dalam corak dia. Sekarang katakan kalau dia break ke atas, nampak tak wave keempat masih valid? Sebab ini corak dia. Andai kata dia membuat penurunan ke bawah pun masih valid sebab ini masih corak dia. Sebab apa? Sebab kalau kita tarik Fibo,
Okey, kita tarik Fibo daripada wave kedua. Katalah wave 2 dekat bawah ni kan. Kita tarik sampai ke atas ini, sampai ke 3 jangan sampai ke 4 tau. Dia masih bergerak dalam range dia. Tak break lagi 0.382. Maksudnya 4 masih hidup. Senang cerita macam tu. 4 masih hidup. Tajam ke tak tajam ke, kita lihat balik dia punya structure. Tapi range dia masih hidup. Maka bila terjadi pergerakan begini, kita tak boleh nak kata kejap lagi ni perubahan trend. Tidak, sebab dia masih hidup. Melainkan dia break atas. Ataupun kita tarik Fibo macam ni, dia break ke bawah. Itu sahaja. Jadi kalau dia break ke bawah, dia maksudnya pergerakan itu dah habis. 4 tu tak wujud. Tapi kalau betul 4 tu wujud, bermaksud ada potensi untuk membuat kenaikan lagi. Itu maksud dia. Jadi, kalau kita nak kata tajam ni boleh ke tidak? Boleh. Tetapi, anda kena lihat apakah corak yang terbentuk. Dia bukan bergerak dalam satu pergerakan yang kuat. Permulaan penurunan ini sendiri pun tidak kuat. Jadi, ini bukan penanda tajam. Kalau nak tajam, biarlah dia bergerak macam ni. Ini tajam. Nampak ni? Bila dia turun je, tak ada satu pun yang sengit ke atas balik. Dia turun je. Semua merah je, betul tak? Itu lebih mudah untuk kita faham. Tapi yang ini turun sikit, sambung naik. Lepas tu sambung turun balik. Jadi this is not tajam. Faham In order untuk kita faham sama ada wave itu bergerak tajam ke tidak, kita kena lihat corak dia dahulu. Corak 4. Ini 4 masih boleh dikira 4 dalam range kotak biru dan masih belum break lagi. Maksudnya ini masih boleh dikira wave 4 dan ini bukan tajam. Faham Tajam tak macam ni. Tajam dia tak ada turun, naik, turun. Bukan. Kalau awak lihat satu ni saja tajam, maksudnya awak masih belum faham karakter. Nampak tu? Dengar balik betul-betul. Jika anda hanya fokus kepada belon ini sahaja, untuk menentukan sama ada dia tajam ataupun tidak, bermaksud anda masih belum faham karakter wave itu sendiri. Sebab the whole structure ini wave 4. Takkan kita tengok yang ini saja. Betul tak? Jadi kena faham yang itu. Alright? Okay. Jadi sekarang saya dah jawab soalan sahabat kita berkenaan dengan wave keempat ini. Nampak macam dia ada tanya soalan lagi, tapi dia tanya apa ni? Lagu pula yang masuk. Guru! Ni hentikan guru. Saya ingatkan dia tanya soalan lagi. Okey, jadi sekarang ni faham saya harap sahabat kita ni faham supaya dia lebih mudah untuk membaca kepada karakter selepas ini. Alright, okey. Sekarang kita akan buat analisis untuk besi kuning. Kita nak jangkakan ke manakah arah pergerakan. Tapi tuan-tuan dengar betul walaupun semalam apa yang saya tandakan dia memang mengikut kepada pergerakan. Ingat, ini bukan signal saya tak bagi signal. Risau pula saya. Walaupun semalam ada orang hold 900 pip, tapi dengar betul-betul. This is apa yang saya kongsikan, dia bukan signal. Saya hanya bagi zone saja. Dia masuk tak masuk terpulang. Jadi itu saya nak bagi tahu dulu. Masuk alhamdulillah, tak masuk nganga. Itu je. Okey, jadi sebelum kita nak pergi kepada analisis, saya nak kongsikan sedikit tentang GeoM5. Siapa yang nak dapatkan GeoM5 sehari RM1.16 sahaja, tuan-tuan boleh dapat dah. Saya ada buat kira-kira kan hari ni kan. Semalam punya trade, semalam punya signal daripada GeoM5 kita ada 900 pip tolak dengan 180. 100 pip apa? 100 pip SL, 80 pip invalid. Jadi total overall satu hari punya signal daripada GeoM5 adalah 720 pip tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, 720 pip kalau tuan-tuan masuk single entry untuk setiap setup, tuan-tuan ada $72 tuan-tuan. Okey, $72 kita ambil lah $72. Okey, $72 ni banyak tuan-tuan. Okey, kita kalikan dengan rate sekarang. Okey, rate dekat Erante sekarang ni 4.2 untuk withdrawal. Jadi total semua dalam 302 macam tu, betul tak? 302 ke kau tak silap saya. Jadi kalau 302 ke 308 ke 300,000 ke, apa yang tuan-tuan boleh nampak daripada situ adalah masih
profit, betul tak? Dan tuan-tuan dah pulang balik modal. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Dia dah pulang balik modal, betul tak? Jadi dengan modal tersebut, tuan-tuan lepas ni, hari ni ke esok ke, tuan-tuan akan trade secara percuma saja sebab anda dah balik modal untuk dapatkan Geo M5 yang berharga RM300 setahun, betul tak? Jadi 302 itu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan trade hari Isnin, tuan-tuan trade menggunakan Geo M5 secara percuma saja. Nampak tu? Jadi ini bukan main-main kira, tuan-tuan. Ini betulnya. Okay, sebab apa? Sebab saya dah 2 kali dah. saya bukan tak nak follow, tapi saya nak cuba sebab saya nak tengok dan saya nak tunjukkan kepada sahabat semua. Hari pertama je saya follow signal tu, saya dah dapat balik modal. Semalam RM277. Jadi okey lah, betul tak? Maksudnya, bila kita laburkan RM300 untuk dapatkan subscribe setahun Geo M5 Signal ini, dalam masa beberapa hari tuan-tuan dah boleh dapatkan modal balik dan anda masih ada berbaki 200 lebih hari lagi. Bayangkan, tuan-tuan, 200 lebih hari. Ini setahun mencerita tau. Okey, jadi berbaloi tak, tuan-tuan? RM1.16 je satu hari. Jadi kalau nak dapatkan ini, boleh klik dekat ruangan komen, boleh PM kepada saya. Jangan risau, tuan-tuan, ini nombor saya. Kalau tuan-tuan nak WhatsApp saya, WhatsApp. Okey, ini nombor saya. Tuan-tuan boleh WhatsApp kepada saya. Cepu, saya nak dapatkan Geo M5 lah. Boleh, silakan, tak jadi masalah. Memang dialu-alukan sebab saya sendiri pun dah buat, saya sendiri pun dah withdraw. Saya pun ini orang punya withdraw, saya punya withdraw saya tak masuk lagi dalam video ni. Jadi saya okey je. Dah dapat balik kan. Okey, jadi untuk sahabat semua yang mana nak dapatkan Geo M5, boleh WhatsApp saya, boleh PM saya, tak ada masalah, tuan-tuan. Don't worry, kita tak makan orang punya. Okey, nak tanya soalan apa-apa pun boleh. Alright, sekarang kita akan pergi kepada analisis kita. Alright, seronok, tuan-tuan, seronok Geo M5 punya signal. Okay, memang best. Semalam memang puas hati. Hari Jumaat lepas pun puas hati. Memang saya shock hari Jumaat lepas. Waktu NFP tu pun shock juga. Terkeluar pula daripada carta. Minta maaf, tuan-tuan. Okay, sekarang kita akan pergi pula kepada analisis kita. Kita akan ambil dahulu di pergerakan yang ini. Sebab apa? Sebab dia seperti membuat satu kenaikan. Alright, dalam pergerakan overall, dengar betul-betul dalam pergerakan overall, walaupun kita nampak seperti akan membentuk kepada pergerakan terakhir, tetapi at least kita kena ada beberapa level untuk kita tandakan supaya kita nak pastikan dia tak break. Okey, seperti biasa, tuan-tuan kena lihat di sini kita ada level yang telah berjaya break. Okey, baik. Semua line sama ni, tukar sekejap boleh. Okey, dan sini pun dia lebih kurang break. Okey, tetapi saya tak ambil ni. Ini wayang je. Okey. Tapi apa yang saya boleh buat, tuan-tuan, saya akan gunakan Fibo retracement, tarik daripada bermulanya penurunan sampai ke sini. Tuan-tuan tarik ikut sama macam saya tarik di MT4 ataupun MT5 anda. Tarik macam saya tarik sekarang ni. Okey. Dan sekarang tuan-tuan kena tandakan level 05 dan 0.618. Tandakan yang ini dahulu. Alright. Bila tuan-tuan dah tandakan yang ini untuk kita monitor tau, bukan untuk kita lihat sama ada dia break ataupun tidak. Jangan salah faham. Sebab kita nak pastikan jika betul dia berjaya break, ni FR, bermaksud ada potensi untuk price membuat kenaikan. Tetapi jika dia tidak berjaya break, potensi untuk membuat penurunan itu masih ada. Itu je maksud saya. Betul tak? Sebab dia masih bergerak dalam range dia. Kotak biru ini masih belum break ke bawah. Jadi saya masih melihat ada potensi untuk price naik ke atas. Cuma kita kena sediakan beberapa level untuk pastikan dia tak break. Kalau dia langgar yang ni pun tetapi dia reject, ini level dia yang boleh pergi. Kalau dia nak terlajak sikit pun tak apalah ini. Ini sebab mungkin ada zone dekat sebelah sini, betul tak? Jadi kalau dia nak terlajak sampai sini, lepas tu dia membuat kenaikan, boleh saja. Tak jadi masalah. Yang paling penting ya tuan-tuan, yang paling penting, andai kata dia break, okay, kat sini dia break, dia break, lepas tu dia buat base. Ini bukan untuk kita entry. Kita akan tunggu dia break lagi sekali. Betul tak? Sebab apa? Sebab saya nak pastikan dia break. Ini time frame 4 hours tau.
Time frame 4 hours dulu. Jadi soalan sahabat kita lagi satu. Dekat time frame kecil, dekat mana kita tengok? Saya akan gunakan M15 ataupun M5. Saya nak pastikan bila terjadinya breakout ke atas, dia buat base, dia kena break lagi sekali. Nak lagi best, biar dia break kotak ini dahulu. Okay, kena faham. Dia kena break yang ni. Saya tak boleh tunggu dia break dekat sini. Dekat time frame. Cikgu, boleh tak saya gunakan dekat sini? Tidak boleh. Saya tak nak. Sebab apa? Sebab ini akaun saya. Akaun awak lantarlah. Tapi kalau saya nasihatkan jangan. Sebab apa? Sebab saya ada satu zone yang saya kena pastikan dia break. Okay, bila dia break, bila dia buat base, saya kena tunggu dia break lagi sekali. Waktu dia break lagi sekali ni, tak apalah kalau dia dah break. Sebab dia dah break level ini. Kalau dia break terus ke atas sampai level ini sebelum dia pull back pun saya tak kisah, tuan-tuan. Sebab point saya nak tunggu dia break atas ni lagi sekali dan dia membuat penurunan. Yang ini saya tunggu. Saya tukar warna merah. Ini saya bagi tebal sikit nombor 4. Ini saya tunggu yang ini, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalau dekat time frame lebih kecil, dia dah break 05 dan 0.68, dia buat base dan dia break lagi sekali resistance dekat atas yang ini. Ini point dia untuk kita cari entry bila dia pull back. Kita kena faham bila dia pull back. Andai kata dia tengah naik laju ni tiba-tiba, tak apalah tuan-tuan, dekat time frame lebih kecil nanti dia akan pull back, tukarlah kepada 5 minit. Dia akan buat base punya. Cari entry dekat situ, jangan risau, okey? Sebab biasanya kalau gold ni dia bergerak, dalam pergerakan yang kuat-kuat ke atas ni, dia naik, nampak tak? Dia tinggalkan kecil je. Dia tinggalkan pergerakan dia kecil. Sini, kecil je dia tinggalkan. Jadi tuan-tuan tunggu dia pull back sikit, naik. Pull back ni tuan-tuan carilah sendiri nanti. Tukar kepada time frame lebih kecil. Jadi soalan sahabat kita ni, beliau bertanyakan dekat time frame mana. Saya akan gunakan M15 ataupun M5. Saya tunggu pergerakan terjadi. Saya nak tunggu yang ini supaya dia mudah untuk kita mencari point entry yang betul. Tetapi, andai kata dia membuat penurunan, dia tiba-tiba dia turun kat sini. Okay, dengar betul-betul dia turun ke sini, dia main, dia break, dia buat base, dia break, dia sampai ke bawah ini. Dekat sini saya takkan masuk sell. Sebab zone saya ini adalah untuk dia reject ke atas. Jadi tuan-tuan kena faham. Jangan ingat sekarang ni arah saya masih ke atas dulu. Saya belum melihat pergerakan membuat penurunan. Kalau dia turun mungkin sampai sini saja, kotak ini saja. Kalau betul dia break ke bawah, dia kena break sini, tuan-tuan. Ini main break dia. Sebab dekat zone ini adalah 0.5 tadi, betul tak? Dia kena break ke bawah baru sesuai untuk kita cari entry yang berkualiti. Dalam kata yang mudah, kalau kita nak cari entry macam dekat H4 tadi, okay, tarik Fibo daripada wave kedua ni pergi ke 3 ni, nampak ni 5. Kan betul ni. Jadi kalau betul dia nak turun bawah, dia kena break. Sebab apa? Macam saya beritahu tadi, wave 4 tak boleh sampai sini. Kalau dia break body sampai ke bawah ini, dia pasti akan pull back dan dia akan membuat penurunan lagi. Sebab dia telah menunjukkan bahawa saya tak ada rasa nak naik dah. Sebab tu saya boleh turun sampai 0.5. Itu penanda dia. Nampak tu? Tapi kalau dia tak sampai, maka saya punya bias masih ke atas. Bermaksud kalau dia ada mau penurunan pun, saya takkan cari entry dekat sini. Saya masih ada rasa untuk mencari B lagi ke atas. Jadi faham Kena faham yang ini. Baru mudah untuk tuan-tuan lihat kepada pergerakan. Alright? Okay. Jadi kita dah explain tentang pergerakan, kita dah explain tentang wave keempat tajam ataupun tidak, dan kita dah buat analisis macam mana untuk kita pastikan ke mana ke arah. Tuan-tuan semua tak boleh buat apa-apa lah. Kalau kata tuan-tuan nak masuk entry tu terpulang. Tapi kalau tuan-tuan nak sentiasa masuk entry, boleh dapatkan Geo M5. Okay, Geo M5 kadang-kadang dalam satu hari macam semalam 8 setup dia bagi. Tuan-tuan boleh lah hantar. Katalah tak jumpa pun kan, tak jumpa, saya tak tahu nak masuk mana lah, tiba-tiba keluar Geo. Tuan-tuan follow je lah Geo. Ada orang tanya dekat saya, Geo ni saya nak follow buta-buta ke? Kalau kita tak follow buta-buta, macam mana kita nak tahu signal ini berkualiti ataupun tidak? Kalau macam tu, saya faham maksud dia apa tau. Maksud dia, adakah saya kena buat something, saya kena buat analisis ke? Kalau macam tu, baik buat analisis je, tak payah masuk Geo, betul tak? Geo ini sesuai untuk mereka yang tak sempat pun nak buat analisis. Jadi bila dia keluar, masuk je entry. Itu maksud dia. Jadi kena faham Kalau tuan-tuan nak buat analisis, bila signal dah keluar nak buat analisis,
dah defeat the purpose tau. Baik, tak payah. Tapi kalau tanya saya lah sebelum pagi-pagi, lepas subuh tu buka lah chart, lepas tu buat lah analisis. Kali ni dia memang nak turun ke bawah. Lepas tu signal Geo keluar sell, carilah entry. Itu je. Sebab dia dah ikut analisis awak kan. Tapi kalau tiba-tiba dia keluar signal, lepas tu awak nak follow terus, itu janganlah buang masa lah tuan-tuan. Baik, tak payah dapatkan, betul tak? Baik, buat analisis saja. Itu logik. Saya cakap logik Jangan marah. Saya cakap logik. Okay. Jadi hari ni kita dah berkongsi tentang menjawab soalan. Kita ada 2 soalan tadi M15. Dia nak tengok dekat time frame mana. Dan juga menjawab kepada pergerakan wave 4 tajam ataupun tidak. Seterusnya kita juga telah berkongsi analisis untuk besi kuning pada hari ini. Alright? Okay. Sebab ada orang tanya, alah, share dekat wave apa? Dekat H4. Share sekali dekat M15. Ni saya dah share dah. Ambil. Okay. Ini saja daripada saya. Terima kasih kepada sahabat semua kerana sudi menonton video saya ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. InsyaAllah kalau ada masa kita buat live ke, tengok macam mana nanti. Tapi ingat, live saya akan ajar balik tentang part 1, part 2 dan kita akan masuk part 3, iaitu mengenal karakter setiap pergerakan korektif. Sebab korektif ini saya tak boleh ajar lagi tentang corak. Tak guna saya ajar corak tuan-tuan. Sebab tuan-tuan kena faham, kalau dia nak membentuk kepada flat, okey, Cik Pul, dia bentuk flat lah sekarang ni. Dekat sini tiba-tiba dia lajak. Macam mana? Ini flat. Lepas tu kat sini dia pergi sambung turun bawah balik. Nampak tu? Jadi corak ini kita tak boleh ajar. Kita kena kenalkan dia, karakter pergerakan itu sendiri, supaya dia lebih mudah faham. Kali ni dia mesti bergerak atas sikit pun tak apa, sebab itu pergerakan dia. Jadi nampak Alright. So far ini saja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam next video ke, next live ke. Assalamualaikum. Love you all dan bye-bye. Jumpa lagi. Yeah.